Macam mana kita nak setting jam ni dia hidup secara automatik. Ini timer portable lah. Kita boleh cabut dan kita boleh pasang balik. Jadi macam mana kita nak setting timer ni supaya dia ikut apa yang kita nak. Contohnya saya nak 7 malam dia hidup dan dia mati pukul 7.30 pagi esok. Macam mana kita nak setting? Kita kena tolak yang hitam ni ke bawah macam ni. Kena tarik ke bawah. Kena tarik ke bawah. Ikut macam yang saya nak tadi lah. Saya nak pukul 7 malam dia hidup dan 7.30 pagi esok dia mati. Jadi kita setting balik. Untuk setting balik kena tolak ni lah. Yang hitam ni tolak naik ke atas. Guna kuku lah naik ke atas. Macam ni. Okay, jadi saya nak pukul 7 malam dia hidup dan 7 pagi esok dia mati. Kita tengok jam lah. Jamnya dekat sini lah yang ada tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 24. Jadi 7-nya dekat sini lah. Sama ada saya pilih 7 ataupun saya pilih 19. Mana-mana lah. 19 pun 7 juga. Jadi saya ambil yang 7 lah. Senang sikit untuk kita tengok. Jadi caranya kita kena tekan ke bawah ni. Hitam ni tolak ke bawah. Macam gini lah. Dia akan jadi gini. Yang ni bersama lah. Turunkan sampai berapa? Sampai pukul 7.30 pagi esok. Pukul 7.30. Pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19 ni pukul 7. Jadi tolak je sampai dekat 19. Kini pukul 7. Saya nak dia mati pukul 7.30 minit. Jadi ni agak-agak lah. Dia ada 4 je butang dia. Jadi saya ambil 2 je lah. Lebih kurang. Okay, lepas tu dekat tepi ni ada huruf I dengan huruf ada jam lah dekat bawah ni. Sekarang ni dekat I ni dia hidup secara manual. Maksudnya saya tak setting benda ni. Saya setting benda ni pun dia akan hidup je. Dia tak mati. Melainkan kalau kita tutup pelak lah baru dia mati. Jadi untuk set secara automatik kita kena tolak ke bawah. Okey, macam gini. Baru timer ni dia hidup secara automatik lah. Ikut masa yang kita setting tadi. Okey, lepas tu kita kena on switch ni dulu. Dan kita cucuk kemudian. Kalau nak kata ada sparking, tak ada sparking lah. Pasal apa tak ada sparking? Pasal lampu yang kita nak pasal timer ni dia tak hidup. Kalau dia hidup, baru dia ada sparking. Pasal apa? Pasal ada load. Kalau kita cucuk dulu timer ni, baru kita on switch, tak boleh lah. Pasal ini sempit. Okay, lepas tu untuk setting jam ni, kita kena tengok anak panas ini. Lepas tu kita tengok jam pukul apa sekarang ni. Sekarang ni pukul 11.52 pagi. Pukul 11.52 pagi maksudnya 23 dekat 24. Okay, dekat sini lah. Dekat 24 ni. Pasal 24 ni kan pukul 12. Kalau nak setting ikut 1, 2, 3 pun boleh juga mana-mana lah. Okay, lepas tu kita biar je lah. Dia hidup. Dia pusing. Dia pusing. Hidup je lampu merah ni. Lampu yang kita nak pasang timer tadi pun hidup. Sebenarnya kalau kita tengok dekat bukan dalam video, dia tak bergerak pun warna merah ni. Cuma dalam video ni dia ada blinking, dia berkelip pasal ada wave lah. Sebab tu dia berkelip. Okay, kita test sekali lagi. Pusing je ikut masa yang kita setting tadi. Jadi cukup je masa yang kita setting tadi. Okay, dia hidup. Dia pun bergerak lah sampai tempat yang kita setting. Suruh dia mati. Okay, dia mati. Gitulah caranya.